Aku dah banyak kali cakap dekat engkau orang, tak perlu bimbang sangat pasal total kolesterol. Kena belajar tengok pecahan lipid study tu. Sebab HDL kolesterol benda yang baik, lagi tinggi lagi bagus. Sebab dia akan bersihkan saluran darah kita daripada ekses kolesterol. LDL pula kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia jahat. Jadi total kolesterol ni adalah gabungan antara dua-dua kolesterol yang kita kata baik dan yang kadang-kadang tidak baik. Bukan selalu tak baik. Engkau nak tengok tak contoh? Jom aku tunjuk sekarang. Kau tengok kolesterol Mamat ni, dia datang sebelum ni 6.7. Betul tak? Tinggi sikit. Lepas tu dia datang sekali lagi, total kolesterol dia masih tinggi lagi 6.1. Dia bimbang. Aku cakap sebenarnya kolesterol tadi kau makin baik. Aku jelaskan kepada dia. Kau tengok triglyceride ni, lemak di dalam darah bawah daripada 1.0. Kira okey lah. Dulu pun rendah, hari ni pun rendah. Tetapi apabila engkau jaga makan minum, engkau jaga engkau punya kesihatan, engkau nampak tak HDL kolesterol? Kolesterol yang baik, yang memberi kebaikan kepada saluran darah. Dulu dia rendah 1.07. Lama kelamaan, bila engkau jaga kesihatan, engkau jaga pemakanan, engkau jaga engkau punya exercise, nampak dia naik. Engkau punya HDL kolesterol dah naik pergi 1.6. Jadi benda tu benda baik. Dalam masa yang sama, LDL kolesterol kau dah turun daripada 5.2 pergi 4.1. Jadi semua pergerakan ni adalah pergerakan yang baik. Triglyceride remains low, very good. HDL kau naik, LDL kau turun. Benda yang baik. Tetapi tak nampak kebaikan tu apabila kau tengok total kolesterol. Sebab satu benda tu naik, satu benda tu turun. Jadi total kolesterol tak jauh beza lah. Sebab tu aku cakap knowledge kena penuh. Pemahaman kena secara mendalam. Jumpa doktor, bincang satu persatu. Sekian, terima kasih.